Benda ni akan terjadi kalau belum kiamat. Nama saya Hafizuddin Mat Yashim. I'm painter from Shah Alam. Ni cerita pasal monyet yang viral dekat Jepun, Punch. Yang parents dia buang dia masa dia kecil. Lepas tu zookeeper tu bagi anak patung monyet juga untuk sebagai pengganti ibu dia lah. So just celebrate and make it into my artwork punya style. Kaitan ada robot dengan ada haiwan ni kalau Robot ni just inspired daripada movie dengan main game yang berkonsepkan macam what if kalau dunia kita ni dah musnah, lepas tu alam mengambil alih dia. Macam contohnya teknologi dah tak function, dah pupus. So alam ni sebab tu dia macam banyak futuristik lah ni. dia futuristic tu tak the human post-humanism. Ni konsep dia urban. lebih kurang lah. Urban lah sebutan. Urban punya konsep. Tapi aku punya pandangan lah. So benda ni aku create kalau suatu hari nanti bila alam ni mengambil alih teknologi. Sebab tu dia macam robot ni dah hancur. So banyak macam taman permainan ni dah banyak-banyak pokok. Benda tu dah gone. Benda ni boleh terjadi lah. Ni kau Tapi kita tak tahu lah. Sebab kita pun tahu bila akhir zaman nanti teknologi dah tak berguna. Dan kita berbalik pada zaman asal dulu lah. betul. Imagination ni. Ini daripada pandangan aku, imagination aku lah. Okay, untuk korang yang nak tengok artwork ni, cerita pasal Punch, jemput datang ke Galeri Art Plus dekat Bangsa Village 2.